Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Kita proceed kepada penerangan berkaitan dengan kelas amali untuk minggu ke-12. Jadi untuk lab kita ada total 12 lab dan ini adalah lab yang ke-10 Jadi untuk kertas arahan lab 10 saya akan terangkan apa yang perlu korang siapkan untuk tugasan lab 10 di mana korang perlu buat short documentary video project. Di mana tujuan lab ini untuk membolehkan pelajar apply multimedia production skill dalam educational context di mana korang perlu create a short documentary video dan menjurus kepada tema berkaitan dengan TVET di Malaysia. Dan tujuan lab ini juga untuk memberi peluang dan juga ruang kepada pelajar di mana untuk menggabungkan ataupun menghubungkan antara teori dan juga praktis ke dalam video lah, ke dalam penghasilan video. Jadi instructionnya adalah yang pertamanya assignment ataupun lab objektif di mana lab practice ini bertujuan untuk encourage student to explore, understand and analysis the realities of vocational education di Malaysia melalui multimedia and creative visual storytelling dan juga develop student media literacy, critical thinking dan juga teamwork skill. So, dalam lab 10 ini adalah tugasan secara berkumpulan. Kumpulan korang boleh guna pakai kumpulan yang sama dalam lab sebelum ini dan skop ataupun konten untuk video dokumentari ini korang boleh pilih mana-mana main tema. Contohnya kalau korang nak buat berkaitan dengan history of vocational education in Malaysia pun boleh. Ni contoh-contohnya lah, evolution of ILP, Giat Mara, Politeknik dan sebagainya. Ni pilih either one lah, salah satu. Sama ada korang nak memfokuskan temanya kepada history of TVET ataupun challenge in TVET ataupun innovation and technology in TVET. Jadi dalam tema ni pun ada beberapa sub-sub tema yang bersesuaian. Jadi kena pilih salah satu. Jadi dia tak boleh sama antara satu grup dengan grup yang lain. So macam mana korang nak pastikan korang kena mention dalam grup apa tema yang dipilih dan apa sub-tema yang akan dibuat ataupun dijadikan video dokumentari tersebutlah. Dan penghasilan video ini dicadangkan durasinya antara 5 hingga 8 minit sahaja. Dan format yang perlu dihantar untuk format video adalah dalam MP4 format. Saiz cadangan adalah 16:9 dia dalam saiz landscape yang ni korang boleh setting lah. Apa yang diperlukan, apa elemen yang diperlukan dalam video ini? Perlu ada naratif or storytelling. Maksud naratif ataupun storytelling ni, contohnya korang nak memperkenalkan berkaitan dengan history of TVET di Malaysia. Jadi korang perlu pergi ke tempat yang berkaitan dengan institusi TVET untuk menerangkan secara naratif lah, bercerita storytelling ni bercerita lah permulaan TVET di Malaysia, bermula dengan apa-apa-apa. Jadi dia mesti ada penceritaan. Naratif tu maksudnya kita menceritakan lah. Dan perlu real life location visual. Maksudnya korang perlu berkunjung ke tempat tersebut. Kalau contohnya korang buat berkaitan dengan innovation and technology in TVET. Contohnya subtemanya korang buat
VR skill training. Jadi korang boleh cari mana-mana institusi TVET yang buat innovation yang korang boleh tunjuk secara real life apa program innovation TVET tersebut dan korang boleh record video lah, terangkan Okey, dan perlu ada reference source di lampiran akhir lah. Maksudnya ada senarai rujukan Dan seterusnya untuk grouping antara 3 hingga 4 orang ahli sahaja. Jadi korang boleh continue ikut ahli group yang sama dalam lab by group sebelum ni pun boleh. Dan dalam group tersebut korang perlu nyatakan dalam report siapa yang berperanan sebagai content researcher, script writer, videographer, editor, narrator ataupun documentation punya person dan sebagainya lah. Jadi perlu detailkan peranan masing-masing. Dan ini adalah suggestion software yang korang boleh gunakan untuk hasilkan video dokumentari tersebut. Boleh menggunakan apa-apa software yang bersesuaian, contohnya Canva, CapCut, Adobe Premiere, Filmora dan sebagainya lah yang korang boleh gunakan. Okey, apa yang perlu dihantar? Soft copy hantar di ruangan outer menu group activity lab 10. Korang perlu hantar report detail berkaitan dengan tema apa yang dibuat. Report tu terpulang ikut kreativiti apa yang perlu ada. Basically-nya kena ada cover page, nama ahli kumpulan, section, kod kursus. Page yang kedua adalah table of content, isi kandungan. Page yang ketiga biasanya menerangkan pengenalan apa yang dibuat. Page yang seterusnya terangkan peranan masing-masing dan perlu ada masukkan lampiran storyboard. Storyboard perancangan video dokumentari yang dirancang lah. Dan seterusnya perlu masukkan link video, di mana link video ni korang perlu upload di YouTube dan korang hanya share link YouTube tersebut untuk saya menilai markah video dokumentari yang dihasilkan oleh setiap kumpulan Okey, itu saja berkaitan dengan kelas amali Jadi korang selepas ini korang boleh assign dulu ahli kumpulan dalam lab 10. Okey, korang masuk ikut grup yang sama dalam lab 8 pun boleh. Maksudnya ni ada 10 grup kan. Korang nak guna ahli yang sama pun boleh, tak ada masalah. Jadi dia akan jadi korang kena assign lah dalam grup pilihan masing-masing. Asalkan dalam setiap kumpulan paling maksimum adalah 4 orang saja Jadi kalau korang nak ikut nombor kumpulan yang sama dalam grup lab 8 pun boleh Ataupun korang nak assign nombor grup yang lain tapi ahli yang sama pun boleh. Asalkan paling maksimum adalah 4 orang sahaja dalam satu kumpulan. Okey, itu saja penerangan untuk kelas minggu ke-12 bagi kelas teori dan juga kelas amali. Dan tinggal lagi 2 lab, lab 11 dan juga lab 12 pada minggu ke-13. Okey, terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua.